Erin Patterson, seorang wanita dari Lyongathe, Victoria, menjemput bekas mertua dan dua lagi tetamu makan tengah hari. Hidangan utama ialah beef Wellington. Tetapi, ia dipercayai mengandungi cendawan beracun jenis Death Cape, antara yang paling maut di dunia. 4 orang menikmati hidangan beef Wellington buatan Erin. Namun, tidak disangka, ia menjadi santapan terakhir buat 3 daripadanya. Gail Patterson, ibu mertua, Don Patterson, bapa mertua, dan Heather Wilkinson, rakan karib keluarga. Ketiga-tiganya maut selepas makan malam itu. Hanya seorang iaitu Lam Wilkinson yang terselamat. Polis mengesyaki keracunan makanan disengajakan. Erin Patterson menafikan niat jahat, mendakwa cendawan dibeli dari pasar dan juga dari kedai Asia tempatan. Pada November 2023, Erin Patterson ditahan pihak berkuasa. Selepas perbicaraan panjang, pada April 2025, mahkamah memutuskan Erin bersalah atas 3 pertuduhan membunuh dan 1 pertuduhan cubaan membunuh.